Setup ni guys, kalau korang pakai confirm tak kumpau. Sebab apa guys? Kalau korang banding dengan rod jigging yang biasa, memang keras. Tapi kalau korang pakai rod Yamato Dark Poison ni, belakang dia, korang tengok, ini bukan hiasan tau. Ini original carbon wrapping, 30% bahagian bawah. Dia akan support rod ni kalau korang tarik ikan 10 kilo ke 20 kilo. Bahagian depan dia lembut untuk korang main jig. Ataupun korang punya jig tu, pergerakan dia lebih natural, lebih cantik lah. Jadi guys, set ni aku buat harga dia cuma RM1,550, harga boleh nego. Korang akan dapat mesin Shimano Ocean Conquest 301 PG guys. Ocean Conquest ni memang paling sedap korang buat main jig. Sebab apa guys? Sebab dari lever guys, korang tengok dekat sini. Korang boleh control jig korang nak laju ataupun slow. Korang boleh, senang cakap, dia macam tension knob dia lah. Kalau korang main casting, kelajuan korang punya jig tu, korang nak laju ke slow ke, korang boleh setting dekat sini. Mesti dia ada juga star drag dia. Ni ada. Ni second tapi condition cantik guys. Dapat siap dengan tali, dalam tali bar reverse guys. So untuk rod ni dia punya strike panjang 6 kaki 3, PE 13, one piece. Ring guide semua Fuji guys. Fuji 2 kaki. Nampak tu? Ni 2 kaki, 2 kaki, 2 kaki. Jadi guys, korang boleh tengok bahagian belakang dia ni. Macam aku cakap, ni bukan hiasan. Ini extra carbon wrapping sampai sini. Jadi 30% bahagian belakang dia memang support kalau korang nak tarik ikan besar-besar 10 kilo ke 20 kilo memang tak ada masalah. So bahagian depan dia lembut lah. Kebanyakannya rod jigging, bahagian depan dia mesti keras. So bila keras, ikan susah nak makan. Jadi harga dia kat sini RM1,550, harga boleh nego. Kalau korang nak beli set ni, PM cepat-cepat guys. Sebab ada satu unit saja set ni. Korang PM kita pada nombor itu terus ataupun terus datang kedai, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima trade in wrist dan rod. Sekian, terima kasih.